Hi guys, for the here Pick up Palace yang kedai saya Farida. Tetaplah buat YouTube. Saya buat YouTube bukan sekadar untuk mencari viewers, tapi kalau ada viewers tu extra, alhamdulillah. So saya buat ni untuk kenangan dan momen-momen yang best-best saya akan letak dekat YT. Okay, let's go. Let's go dah. So hari ni kita nak pergi mana? Nampak saya sanggup fly daripada Perlis, balik daripada KL balik Perlis semata-mata untuk sebab saya ada ni lah, saya kena pergi ke satu tempat ni. Satu tempat ni bukan untuk bekerja. Macam hari tu saya pergi Taiwan, dia bekerja. Macam hari tu saya pergi Taiwan tu, dia ibarat macam pergi bercuti sambil bekerja gitulah. Tapi tak adalah bekerja sangat pun, dia macam mau kepada jalan-jalan juga. Tapi yang ni lagi jalan-jalan. Sebab ini tak ada siapa-siapa yang akan bawa kita orang berdua sahaja yang akan pergi. So ni Farida tengah naik kereta kakak Farida. Dia bagi kereta dia kat Farida untuk ke satu tempat ni. So kita nak pergi Thailand. Thailand ni kita akan pergi berdua, kita akan drive berdua dan kita akan harungi jalan berdua, cakap siang pun berdua. Aku tak tahu lah macam mana. Memang kami tak cakap siang lah, cakap speaking pun aku tak tahu lah macam mana. So jomlah kita pergi dulu. Let's go. Korang setelah sampai je Thailand, sebelum nak pergi parking kereta, sebab kita akan naik boat sekejap lagi, so kita singgah dulu makan dekat Analog Lane. Sini nak kata sedap tu boleh lah, tapi pedas sikit. Jom kita naik boat. Let's go. Kita tengah berjalan nak naik boat. Ini kita boat 5 ni. Alah, boat dia kecil je. Speed boat ya ke boat dia besar? So kita pun dah sampai, dah parking kereta. So kita check in, ambil boarding pass and kita nak naik boat. Main kakak main negara orang duduk. Aku pun kata cakap sikit je, dia lagi tak kerti langsung. Nama pun main siam kan. Mestilah kena cakap siam. Kalau nak cakap orang putih tu kena sikit-sikit je lah. So korang nampak tak speedboat kat bawah ni? Kita orang akan naik speedboat ni selama 2 jam setengah. Kita duduk dalam boat ni. Tapi macam kita nak pergi ke feri Langkawi tu lah. Tapi dia tak ada lama sangat pun. Boleh lah 2 jam setengah kan. Tidur bangun dah settle. Time pada pergi, ya Allah memang penuh boat tu. Boat ni ada 2000 cc tau. Enjin tu ada 4 lagi. Gitu. Farida dengan Airil ni sebenarnya pening tau kalau naik boat. So kita orang duk risau. Tapi alhamdulillah setelah dah sampai dia dekat ni 2 jam lebih, tak pening. Nampak cantiknya laut dia. Ya Allah, apa tengok tu. Ada lagi jernih, apa tengok ni. Lagi jernih, memang laut doh-doh lah. So serius puas hati datang sini. Thank you to my kakak yang pernah bawa kami tengah menunggu turn nak turun ke kita punya tempat lah. So turun-turun je daripada speedboat tu, kita jalan dulu main ke hujung dia ni. Boleh lah nak ambil gambar sikit-sikit. Tapi panas, Masya Allah, panas mampu ni. Kemudian sementara dia turun dekat kita punya bagasi, nampak semua dah tengah menunggu. Macam dekat depan tu ada orang tengah tunggu, pegang nama hotel lah. So kita kena hafal lah macam ni. Dia ni lah yang ambil kita orang. So kita naik kereta tuk-tuk ni, motor tuk-tuk ni. Allah, hampa tengok takut lah. Dia bawa laju. Hampa tengok lah tu Farida dengan Airi duduk goyang-goyang, goncang. Habis memang laju sebab jalan ni pun tak elok. So sambil hampa dengar Farida beleting, hampa tengok lah suasana kami naik atas dia punya motor tuk-tuk ni. Dia macam jalan-jalan kampung. Dia sebiji macam Langkawi lah kata. Tapi dia pulau yang kecil saja. Jalan dia pun jalan yang gedung macam tu. Apa tengoklah kami naik. Tada. So dah sampai dekat hotel. Dia serve kita air sebelum dia hantar kita ke bilik. So Farida duduk dekat kasar dia lipih. Thank you to my kakak. So sekarang kita dah sampai dekat tempat honeymoon. So ya, ini surprise daripada my kakak. Wah, tak expect langsung dapat surprise macam ni. Apa tengok memang best gila. Jom kita tengok. Ni kita nak menghala ke bilik kita. Nampak kat situ boleh snorkeling. Mampus sangat, mampus memang. Kita lega dah aku. Sayang tu hitam. Naik balik. Best tak ya? Best. Sangat cantik. Kat Bali. Macam kat Bali kan? Nanti kita buat di sana yang ambil. Okey. 1, 2, 3. Hampa tengok weh, ni tempat private punya tempat. Memang cantik weh, mahal ni. Ya Allah, kakak aku. Hampa tengok. Memang excited lah kami. Assalamualaikum. Ada orang ke?
Oh, okay. Oh, okay. Okay. Thank you. ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมาก Wow, cantik. Cantik kan? Cantik. Cantik kan? Thank you to my sister. Thank you. Kakak manakah? Shen. Oh, ini bukan Shen. Ini bukan Shen. Kakak manakah? Betul? Shen. So time ni kita orang pun dah settle, dah sampai bilik, dah letak barang, dah bersiap, dah mandi. So kita orang pun turunlah balik nak ke jalan-jalan. So time ni lah kita nak ke jalan cari nak cari sunset. Kita pergi naik lagi tuk-tuk tu, motor tuk-tuk tu, kita pergi cari sunset. Lepas tu kita sewa lagi tuk-tuk tu. Bukan sewa lah, kita macam taksi lah. So kita pergi kat walking street pula. Tapi jom lagi Farah tunjuk ke hampa. Tapi sebelum nak pergi tu dan dalam ambil gambar apa semua dulu sebab view macam cantik kan, ada sunset pula. Nak ikutkan package yang Farah punya ni, dapat sekali dengan snorkeling. Snorkeling, lepas tu nak main kayuk kat depan bilik ni. Kat depan ni tasik-tasik ni kan. Tasik kau ni? Bukan tasik ni, laut. Depan laut ni lah ada snorkeling, ada kayuk semua. Nampak kayuk tu? Tu. Tapi tak adalah Cik Mat. Kami sampai pun pukul berapa dah. Lagi sunset nak turun tu. So tak adalah nak main kayuk dengan snorkeling. Main pun sehari balik gitu. Ni suami lah ambilkan video, ambilkan gambar. Nampak dia suruh posing gitu. Kita pun posing lah gitu. Selepas kita berada dekat bilik, Farah tunjuk view bilik. Farah pun sempatlah mandi-mandi, rehat-rehat sekejap. Lepas tu Farah pun datanglah salah tempat lagi. Hampa tengok footage Farah naik motor memang takut weh. Bayangkan Farah yang duduk belakang tu tukuh kau tengok. So sekarang kita kat tempat pantai sebab Farah nak tengok sunset. Memang cantik doh lah weh. Sunset nak turun dah. Sunset, cepat lari. Bila sampai kat kita? Kenapa lah? Okay. Saya Gurau je. Okay, so korang, aku tak tahu nak cakap apa. Hai korang, sekarang kita dah Cakap kuat sikit. Jadi sekarang kita dah nak balik ke Malaysia. So sekarang Berapa lama kita tabut? kita akan berada dalam tasbut selama 2 jam setengah. So Farah akan tidur. Let's go. Malaysia. Dah balik dia pun. Dan kita orang naik dekat dan kita orang naik sini, ambil gambar apa semua. Hari pun baru tengok view Perlis. Sebab kat sini je satu tempatnya yang boleh tengok view Perlis. So ini kita dah nak balik.